Kalau tengok balik dan kawan aku yang korban tadi pun daripada Rawang tu dia kata. Dia kerja kat mana? Dekat Rawang lah, dekat KL lah tapi duduk Rawang. Mana orang nak boleh duduk dah, pasal apa? Aku fikir yang baru ni aku balik pun, aku fikir balik depa duk bina shopping center, bina benda-benda di tengah-tengah kota banyak lah. Ni aku tak tahu projek macam tu, tapi patutnya buat bina rumah kos murah lah. Kalau kata pekerja-pekerja yang tak mampu bayar sewa mahal-mahal. Tak tu lah macam pasal mereka bina semua 700,000, 500,000, 400,000 kan. Kesian dekat macam yang orang Melayu ni lah yang kan mau mampu kan. Jadi nak kena duduk jauh-jauh. Macam aku pasal dapat jadi teruk jadi jam kan. Pasal kalau kat Malaysia tu, kalau kat KL lah kalau traffic light tu kalau hijau pun hang tak boleh jalan lah. Sebab cross the road tu, simpang tu kereta penuh kan. Aku terkejut kan. Tu sembang abang aku tu, dia pun cakap kalau dia pergi kerja tu memang jam lah. Hari-hari kena lalu jam lah. Tu aku tanya dia, hang kerja kat mana kan? Lepas tu dia cakap dia kerja kat Ampang lah. Tu aku tanya, tapi dia duduk dekat Sedang. Okey. Sedang belah-belah sana. Kalau Sedang tu macam belah sini. Ampang tu kena lalu KL tu, lepas tu baru sampai Ampang lah. Macam tu lah. Okey. Jadi macam aku dekat macam terkejut kan, macam what kan. Banyak benda yang comes to mind lah macam. Tapi salah satunya aku fikir macam pasal apa orang kena duduk kerja kat KL lah kan. Tapi yang kena duduk jauh kan. Tapi jadi mana kata apa macam contoh macam rumah lah. Bila aku nak beli rumah, lepas tu orang developer tu macam tanya lah, hang kerja kat mana kan? Contoh kan, kalau aku nak beli rumah kat Sedang lah. Lepas tu aku cakap saya kerja kat Ampang lah. Cakap sebenarnya awak tak boleh beli rumah kat sini kan, sebab awak jauh kan. Kita ambil senario macam tu lah, contoh kan. Okey. Jadi aku kalau itu macam mana kan. Jadi itu yang kita nak tembus kat situ lah. Makna kata dia banyak benda boleh buka lah. Contoh macam kalau aku kerja kat Ampang, aku nak beli rumah kat Sedang tak boleh sebab jauh kan. Nak berulang lah rumah. Dia orang nak jual rumah tu tak nak jual kat aku. Okey. Kalau ikut patut lah kan. Sebab cakap aku ni menyumbang pada jam lah kan. Sebab aku kena cross lintas city lah kan. Yalah. Jadi sekarang ni banyak macam tu. Orang duduk mana-mana tapi semua nak pergi KL macam tu. Jadi itu yang bersimpang siur tu. So Faham tak? Jadi katakan dia cakap tak boleh lah. Aku tak boleh beli rumah kat situ sebab aku duduk jauh sangat. Jadi akan timbul soalan, habis aku nak duduk kat mana kan? Betul tak? Yalah. Itu yang kita nak tackle benda tu lah. Maksud aku macam kalau kat sini lah. Kalau kat sini nak buka satu area baru. Nak buka satu area baru. Mula apa yang ada kat situ dulu lah. Kalau Jerman kita sembang industri lah. Kalau Malaysia maybe kita sembang apa yang hasil bumi tu lah kan, ada kat Malaysia kan. Okay, kalau kat sini industri lah, katakan dia buat ada satu kilang kereta ke apa kan. So dia start ada kilang tu. Bila ada kilang tu dia kena ada pekerja kan. Buat perumahan. So pusat dia kilang tu. So keliling tu dia buat perumahan. Lepas tu bila dah ada perumahan, pekerja ni macam mana nak dari rumah nak ke kilang tu. Dia develop public transport pula kan. Faham tak? Yalah. Jadi sekarang ni kat Malaysia nombor 1, aku tengok banyak perumahan baru. Yes. Tak nafi lah. Which is okay, tak salah kan. Tapi maksud aku, bila hang buat perumahan baru, hang tak buat peluang pekerjaan tak. Hang buat rumah je. Yes. Lepas ni tu apa ni? Okay, nak kerja kat mana? Kerja KL. Tapi duduk kat mana? Dekat Seremban ke apa contoh kan. Benda ni dia bukan kaji. Benda-benda aku tu dia kaji macam developer bagi ada lubang masuk, kerajaan dapat. Jadi macam tu lah. Macam itu saja. Okay, nombor 2 hang kena tahu apa? Kita ni tak 25-30 juta rakyat je kat Malaysia ni. Yes. Kita tak ada macam sampai kalau Indonesia 100 juta. Macam Filipin. Filipin 90 juta. Brazil 90 juta kan. Jadi memang patut lah kena ada rumah kan. Rumah kos murah ke apa tak kisah. Tapi kena ada rumah. Tapi kita ni tak desperate lagi macam tu lah. Tapi pergi buat. Aku lalu kat KL tu, aku tanya member aku kan. Bangunan baru lah. Sebab aku balik tahun lepas lain. Tahun ni aku balik lain. Dia tanya ni bangunan apa ni kan. Bangunan tinggi kan. Lepas cakap ni kondominium. Ya, ini apa? Ni shopping mall. Yang ni apartment. Yang ni.
Faham tak? Buat benda tu. What the fuck? Kan? Faham tak? Yes, I see. Tapi benda tu takkan penuh kak. Orang kadang tak. In the first Macam place. macam di Penang lah. Macam di Penang. Sama lah. Tak, kita nak tackle. In the first place, perlu ke buat perumahan ni kan? Orang perlu rumah ke? Orang perlu pekerjaan kan? Tu maksud aku. Jadi, bila buat rumah, dia cuma satu golongan je yang berkenaan dengan satu golongan, iaitu golongan yang kaya tak? Ya, betul ya. Macam toke-toke, bahkan toke-toke luar negara kan, toke-toke Hong Kong ke Singapura. tak tahu kan, tapi macam tu lah. Mai beli kan. Dengan cerita banyak. Ada member aku dia Airbnb. Dia buat Airbnb tu, aku pun nak tolong dia. Aku pun usah kat kawasan tu Airbnb lah. Betul satu tempat ni macam banyak bagus review lah. Betul aku klik kat nama tempat tu kat KL lah. Dia macam kondominium lah. Dia buat jadi Airbnb lah. Dia sewakan lah. Lepas tu tengok dia, orang tu pun tulis description dia, I am from Singapore, bla bla bla, apa benda je. Macam mana orang Singapore ni boleh ada rumah, boleh sewakan lagi pula. Faham tak? Tapi maksud aku, okay, itu maksudnya kita orang semua ada rumah, tapi pergi buat, kononnya nak buat rumah baru ni untuk orang. Dia, aku tak tahu, mungkin sebab Malaysia, pihak kerajaan dia desperate sangat tak. Dia tak peduli dah benda ni. Hang tengok kalau pergi ke Ampang tu, masuk Ampang tu bukanlah kita kata kita racist ke, discrimination apa bangsa ke apa, tak ada. Sebab masuk Ampang tu, area Ampang tu, hang tengok kebanyakan orang Arab dengan orang Korea buka berniaga. Faham? Buka restoran, buka ni. Sampai Bangla pun ada lah. Satu nerai tu ada Bangla buka kedai runcit. Jadi hari ni, faham tak kan? Dia dulu garis kira macam mereka ni masuk boleh buat kerja-kerja tertentu ya. Ini peluang kerjaan yang macam peluang yang mana patut tempatan buat boleh kat orang lain. Sebab apa? Sebab mereka kena bayar tax tinggi ke. Mereka kena, tu kata semua ni sebab ekonomi kita dah teruk. Yang aku nampak lah, okay, dia sepatutnya dia nak rentap pun mana ada. Makin lama makin membiak, betul tak? Sebab kalau aku adik-adik ada berapa orang, semua akan kahwin ada membiak kan, makin ramai, betul tak? Kalau kat sini akan tengok situation dia, dan industri tu berkembang. Aku ni kerja kilang kan kat sini kan. Kadang dia orang call aku, tanya aku ada dalam minggu tu aku letak aku nak kerja rapper kan. Kadang hari yang aku tak nak kerja pun dia call aku tanya, aku nak kerja tak? Sebab memang perlu ada kekosongan lah. Mereka perlukan tenaga tau. Okay. Jadi it shows that peluang pekerjaan tu memang diperlukan orang lah. Makin membiak. Jadi ada industri baru, ada production baru lah. Perlukan kaki tangan ramai lah. Contoh kan. Itu satu contoh je, kilang kan. Kadang kat Malaysia ni aku nampak macam apa tau. Aku nampak kat Malaysia ni macam satu permainan monopoli lah. Sebab orang katakan orang ada duit gaji pokok lah kan. Setiap orang tu orang dapat lah 1,000 apa bilang round, kalau orang pernah main game tu kan. Tapi orang the point orang dapat duit lebih sebenarnya dekat properties lah. Jual tanah, beli ni, jual ni, faham tak? Okay. Tapi benda tu bukannya dia takkan membiak, dia akan meranap kan. Dia kan kalau main monopoli tinggal seorang, tinggal dua orang, faham tak? Until you got the one winner lah, who takes all lah, faham tak? So it's not healthy lah. Hang tak membiak, tak ada industri apa, tak membiak. Tapi yang hang try to survive lah kan. Aku beli tanah, jual tanah, meranap kan. Yalah. Lala yang big player ni yang control, faham tak? Itu lah boleh kat mereka. Itu yang aku nampak lah kan. Sebab kita tak, we kena start to look back lah. Apa kalau Malaysia ni apa dia ada kan. Kalau ada hasil bumi pun tak apa. Tapi maksudnya peluang pekerjaan tu mula kat situ. Itu industri kita. Dia lan aku ingat Allah SWT bagi cukup dah kat Malaysia ni. Cuma tu lah. Itu bila orang cakap macam aku cakap 30 juta je tak ramai rakyat. Tahu lah. How can? Tapi seolah-olah dah macam tak boleh manage lah. Pasal dia bolot banyak orang kena sedar ni. Kita tak patut jadi macam Indonesia, macam Filipina apa. Sebab dia orang ramai 90 juta rakyat kan. Memang gap tu jauh sangat. Jelas lah kan. Yang kaya dengan miskin okey lah. Ada yang duduk dalam ghetto, setinggan semua. Tapi kita tak perlu lagi. Tak ada lagi tidur tepi-tepi air tapi. Tapi pasal apa sampai jadi itulah kan? Sekali lagi pasal menteri-menteri atas tu mereka tak berani nak declare harta benda mereka, tahu tak? Patutnya kalau mereka declare, rakyat dia terkejut macam mana mereka boleh dapat, faham? Itu lah.
Pasal sekarang ni bila duit dah banyak hilang, banyak entah ke mana, tak boleh nak abang. Menteri-menteri semua kaya-kaya, billionaire semua. Jadi macam mana nak cover untuk depa duduk di situ lagi? Faham? Jadi depa rentap saja kan. Rentap apa saja. Kalau kata macam di Penang tu nak cover duit, tengok cerita depa kata dulu masa dapat DAP ambil kerajaan negeri Penang tu masih berhutang. Under BN dulu berhutang lah. Dengar kata dalam 600 juta tu. Jadi jadi bila gua ambil, depa buat tanah tambak bagi naik pembangunan tanah peta Penang dah tak macam peta Penang dah. Lah sampai lah depa dah dapat bayar 600 juta tu. Dah depa pula jadi tamak. Ambil tanah bukit, tambak, ambil apa semua. Ini masalah dia hari ni kan. Bila dia masuk game macam kata game romsak, faham? Mula kononnya nak tampung. Nak tampung hutang tu balik apa semua. Lah ni dia dah jadi macam tabiat dah. Dah jadi macam orang kata hobi dah. Macam dah jadi satu benda part of their job dah. Itu cakap banyak tak peduli orang susah dah lepas ni lah. Banyak orang gila kat Malaysia ni. Senang cerita lah kan. Banyak apa? Orang gila. Tu lah. Gila babi lah kan. Tak terkawal kan. Faham tak? Orang atas ni lah maksud aku kan. Dia pun tak sebab tak ada. Tak tahu nak cakap tak ada ke. Tapi macam we need to realize lah benda ni kan. Kita ni belum patut desperate lah kan. Tapi memang kalau orang tengok, hang pun balik hang tengok kan macam ni susah. Hantar dekat Geni Drive tu, depa ada buat satu pagang tahu tak tepi tu tempat orang berjalan pagang. Lepas tu pagang tu pula depa tibu daun-daun menjalang tahu tak. Aku duk fikir pasal apa ni depa bubuh lagu ni tahu tak. Untuk orang melihat angin laut, pandang laut. Rupanya depa nak tutup view tu, depa nak build up bangunan lagi area tu. Tepi laut tu. Depa cerita kan. Depa dah buat pagang dah, depa buat daun pokok-pokok yang boleh menjalang. Satu dia akan tutup tu Orang tak perasan, orang tak perasan macam tembok. Orang nampak macam pokok hijau. Tapi tembok tu depa buat. Indirectly depa buat tembok untuk tutup projek-projek besar nak buat dalam laut tu. Jadi hari ni betul tak? Aku masa BN duduk Penang pun macam share juga. Faham tak? Semua kira nak buat projek faham? Bila kita cakap banyak, macam bila orang kahwin dua lah kan. Contoh dia bila orang kahwin dua. Jadi bila kahwin dua ni, dia nak bagi tenang dua-dua isteri tu, dia cakap lah terimalah seadanya. Betul tak lah? Kita kena terima hidup seadanya. Macam menteri-menteri politik cakap terimalah hidup seadanya. Kita pun masih okey lagi. Negara tak perang lagi, faham? Kalau perang pun kan lepas duduk Malaysia, lepas belah selera dia. Betul tak? Lepas semua dah ada rumah holiday. Tak, kalau terima seadanya, tak ada dia nak kahwin dua kan, betul tak? Yang tu tepat lah. Kalau kata kalau dia baru cakap kata dia pujuk. Kalau kita olah ke politik pula, dia tak ada dia nak kawin macam gila babi ya. Betul. Kalau terima seadanya, hang tu yang tak betul. Ya, betul lah tu sebab bila tu aku cakap bila orang berkahwin dua ni selalu dia pun nak pujuk kita terimalah hidup seadanya. Padahal kahwin dua apa kalau kata dah terima hidup seadanya, seorang tu dah cukup lah. Kami buat kerja, kami makan gaji kan. Terima seadanya lah, tapi masalahkan gaji tu tak cukup untuk cost of living. That is stupid lah. Ya, itu that is something to fight for lah. Faham? Ya, itu ya tak masuk kalau menteri-menteri ni tak cakap terimalah seadanya bersyukur tu tak maksudnya it's not logic lah. Aku tak macam hang boleh kalau hang berdiri sebelah kaki berhari-hari boleh tak? Jalan sebelah kaki. Payah. Mesti yang tergolek ke alah kan. Tu yang tak tergolek. Mungkin kalau lengoh sakit. Sebab tak balance kan. Ya. Kalau aku kat sini yang kerja kilang ni pun setiap tahun dia ada review dia. Dulu gaji ikut jam 8 euro setengah macam tu kan. Kesian. Lah ni dia naik 9 euro. Tak ada orang minta pun tapi dia itu fakta lah sebab harga barang naik. Okey, harga naik gaji kan. Bagi balance lah. Kawan aku tu Haji sama member aku duduk kat Rawang. Pagi-pagi 4:30 mangkit mandi. Kadang-kadang kena keluar dah. Pukul 5 lebih kena keluar dah. Takut jumpa jam. Aku tahu jauh sangat duduk. Sana sewa murah sikit lepas dengan duit sekolah anak apa semua lagi tak cukup. Aku takut mana pun dia stres juga. Hang duduk dalam KL sewa mahal. Hang duduk luar pada KL dah jauh lah dengan minyak dengan stres jam apa semua. Tak sebab memang banyak
kalau kita start tu jadi tekanan kan. Jadi tekanan. ya. Start tu memang orang cakap aku naif ke apa. Tapi aku start tanya soalan yang innocent ni supaya tahu siapa yang buat tak betul ya. Faham? That's it. Jadi contoh macam okey, dia orang pergi buat kondominium, apartment ni semua in the first place, tak ada orang perlu kan. Nombor dua, bila dia buat ni, konon ni cakap, tengok kami perlukan pekerja untuk bina ni tu ambil bangla, ambil apa ni semua kan. In the first place tak perlu pun. Perlu kan buat semua ni. Kan? Yes. Yang kami perlu pekerjaan kan. Bukannya kami perlu rumah tu ada katakan kan. Tapi pekerjaan tu tak ada kan. Yang maksud aku kat bandar tu lah kan. Maksudnya semua kena pergi dah jadi KL macam apa. trend lah. Kalau mereka buat rumah ni, kalau kata dapat projek macam mana apa ni, orang-orang yang ni apa projek ni lah, macam orang panggil kontraktor ni apa semua. Kalau dapat rumah ni, mereka buat rumah mesti nak bagi nampak dahsyat. Kadang bata putih lah. Bukan bata merah pun, bagi nampak dahsyat dari segi dia punya pattern, style dia. Lu boleh letak 400,000, 500,000. Faham tak? Yeah. Jadi dah ada attitude macam tu. Maka kadang aku pergi dalam satu kawasan pendalaman tu, tak jumpa perumahan. Rumah setiap sempoi-sempoi yang nampak. Tanya harga bergerun. Tapi itu Malaysia dah melalui era tu dah tak. Era tak peduli lah orang bawah ni. Melantak biampa. Faham tak? Nah, itulah tak. Kalau I imagine 10-20 tahun lagi sekarang kan. Bila jumlah penduduk tu dah lebih lagi banyak kan. Yang sikit ni pun tak boleh nak handle kan. Tu kita kena relax lah. Kena start tu. Aku harap satu masa nanti tak peduli DAP ke, parti mana apa, naik je take over terus panggil mereka ni semua yang kedarah duit negara ni, yang ambil buat jadi peribadi ni, bagi balik kat kerajaan. Faham? Faham? Tu lah. Tak mau yang tu tak mau dah ada kerajaan merompok kan. Kalau kerajaan merompok, apa kita nak buat? Kalau setakat orang kampung ni, orang masuk rumah, pencuri masuk rumah, liga ramai-ramai boleh lagi. Betul kan? Dia raya pencuri, mangkit habis liga ramai-ramai. Dulu ingat lagi di kampung. Tapi kalau kata kerajaan mencuri, merompok ni, kita tak berani nak tuduh lah, tapi kita nak ketelusan. Tapi yang aku nampak yang trend, aku pelik kat sebenarnya. Siapa nak ligan? Han tengok orang Malaysia ni, sebenarnya suara rakyat tu powerful lah. Contoh macam apa? Contoh macam ada certain issues lah. Contoh macam Britney Spears nak buat konsert kat Malaysia lah kan. Okay. Britney Spears tahu macam mana kan, seksi ke apa kan. Nak buat konsert, tiba-tiba rakyat ni bising lah. Tak mau seksi sangat. Peluang lah yang ban this konsert, ataupun dia kena pakai tudung ke apa, baru boleh buat konsert. Contoh kan. Okay. Jadi organizer tu aku. Bila rakyat bising dia aku, okay, kami buat macam properly lah kan. Dia tak boleh pakai seksi sangat apa benda, supaya rakyat calm down lah kan. That shows how powerful the people are. Tapi bila kena bila bab menteri ni, semua orang macam tak sedar yang dia orang ada power. Faham tak? Tiba jadi macam senyap. Tak, pasal dia ada limited. Kalau hang force kan, dia ada limited dia. Pasal apa, kalau kata pencuri masuk kampung, orang nampak seakan-akan pencuri tu saja. Walaupun tengah subuh ni duk ligan, dia tu nampak seakan-akan esok dia tahu aku jumpa dia ni, dia boleh sekat. Faham? Macam hang semalam dia kata, faham? Tapi kalau kata menteri ke, kalau siapa yang menteri-menteri ke, datuk-datuk ke, Tan Sri ke, siapa tak peduli lah, yang kroni-kroni ni, yang ada kabel tu, boleh balon duit government kan. Siapa pun tak boleh pilih lah, lebih kuat jadi dia panggil polis lah. Ya tak, tapi aku nak cakap pasal sistem tu pula akan buat rakyat jadi tak macam kes apa, macam itu dekat yang gaduh kat Loyat ke apa contoh kan. Polis pun ada kat situ. Tapi lala polis pun macam tak berani nak buat apa. Bila orang dah jadi macam ramai sangat, the mass ni, the people ni, the mass ni bersatu dalam satu hal, dia nak bengang, polis pun lala lepas tangan, faham tak? Sebab polis pun tak berani. Tapi itu aku nak cakap, kita ni ada power. Kita ni bila aku ramai tahu power. tapi bila dia satu lagi level kan. Bila depa ni nak menentang satu parti je tak. Contoh dia macam aku sendiri lah. Aku paling melugai sekali dengan BN dengan Mno.
Faham? Memang cukup aku melugai. Aku tak boleh fikir tu. Orang yang sokong mereka tu aku tak boleh fikir tu. Faham? Kalau kata aku jumpa adik-beradik aku yang sokong mereka pun aku tak kerti nak cakap apa. Aku je diam. Faham? Aku tak boleh terfikir macam mana apa boleh sokong lagi sampai macam ni punya keadaan. Faham? Contoh macam tu. Bila aku nak, kalau kita ramai-ramai nak menentang, bila masuk pada politik ni lah. Dia pun nanti hantar FRU. Dia pun nanti hantar polis. Dia pun nanti hantar ni apa ni polis bantuan untuk belasah puak-puak yang sebab itulah. Sebab tak dalam aku tak ni observation aku lah. Pasal rakyat tu depa bergaduh Melayu dengan Cina against tak dalam observation aku dalam hal ni orang masih lagi terasing tau. Kan? Maknanya kalau FRU nak hentam hang, tu nasib hang lah. Aku tak nak masuk campur, faham? Kita masih lagi terasing. Tapi ada isu yang bila kita bersatu memang nampak dia polis pun tak berani nak buat apa lah. Dah orang dah edit gila kan, ramai. Aku setuju benda tu. Tapi kita patut tackle kat mana. Aku setuju benda tu. Lah. Tapi sekali lagi aku nak cakap, kalau kata sentimen bangsa ni, Melayu ni, kita kebaik boleh bagi bijak. Kalau dia faham dan polis pun tak boleh buat apa, faham? Tapi kalau sentimen politik ni lah, memang dikerahkan polis untuk bertindak sebegitu. Han tak boleh salah polis lah. Pasal polis pun ada setengah yang koplah lah. Pasal keadaan mereka pun tahu. Kan mereka tak tahu apa yang hidup berlaku ni. Faham? Mereka tahu yang ada menteri-menteri duk kroni-kroni mereka duk senyah duit setiap gila-gila ni. Mereka tahu. Betul lah. Tapi itulah bila mereka diberi peluang untuk bertindak. Ya, tak. First thing pun kita nak bagi clear yang we have the power. Itu je kan. We do have power. Lepas tu main tarik tali lah kan. Siapa boleh convince siapa on what ground, what motif lah. Itu usaha masing-masing lah. Orang yang educated ke orang yang apa kena try to live lah benda ni kan. Kena angkat lah. Tapi nombor satu kita kena faham yang kita ada power tu. Cuma masih terasing lah. Masih faham tak bersatu. Power tu tak. Jadi yang tu main tarik tali lah. Sekarang ni politician ada upper hand. Sebab benda tu dah turun-temurun kan. 50 tahun lebih diorang dah brainwash kan. Macam ni. Sampai kita rasa kita lemah dah. Itu kena ada orang yang timbul lah untuk bersuara yang benda ni kan. Bagi nampak yalah. Apa point dia semua kan. Hari ni yang tengok student keluar bersuara kan. Anak-anak muda. Anak-anak hantu kan. Tapi mereka akan menempuh susah lah. Faham tak? Bila puak-puak atas ni pasal menteri-menteri kita ni dah puak-puak ni manja kan. Faham? Dia pun manja, tak boleh kena sikit dia pun mula nak ni, faham? Tak boleh kena. Itu yang aku cakap. Payah pasal kalau hang kaji balik kan. Aku punya pandangan lah nak pilihan raya nanti lah. Patutnya siapa pun untuk selalu keluar masa berkempen. Buat lagu di Germany yang mana nampak ada kempen. Germany tak ada. Mereka buat poster pilihan raya sekian-sekian hari kan. Hampa duduk rumah tak tahu esok ni Lina keluar kata aku nak kena pergi mengundi. Aku kata lah bila? Esok aku mengundi dah lah. Contoh dia macam tu. Mak pak mentua aku kata esok nak pergi mengundi. Mak mentua kata esok nak pergi mengundi. Tapi hang tak nampak kempen. Sebab apa? Sebab hang dah tahu dah siapa hang nak undi. Kalau hang pergi dengar berkempen ni, macam lagi 5 hari nak mengundi, hang kena tipu kau. Hang dengar mereka bercakap, mereka nanti map salam dengan hang dalam kampung. Terus serut jumpa pok-pok ni, faham? Tanya hang map buat apa? Tanya. Selama ni hang pergi mana? Tapi ada orang duk pergi nak ambil